Berapa bulanan untuk pakai Stepwagon ni masa raya nanti Mai sini Aunty kirakan untuk harga body, servis dan wear and tear. Jadi tak adalah koyak poket awak nanti masa raya. Harga body dia RM125,000 je. Insurans dia RM4,800 je. Road tax dia pula RM120 je. Dan persen dia pula RM12,500 je. Jadi awak kena sediakan RM17,420 je untuk beli kereta ni. Jadi bulanan awak untuk loan 7 tahun RM1,560 je. Sekarang kita cerita pula pasal servis. Untuk minor servis tukar minyak hitam harga dia RM300 je. Untuk meja servis pula tambah ATF dalam RM1,000 je. Jangan risau, kalau korang beli ni Aunty serviskan sekali sebelum raya untuk korang. Jimatlah untuk bajet raya awak nanti. Enter pula macam tayar ni sebiji dalam RM470. Jadi untuk 4 biji dalam RM1,880. Untuk awak yang nak beli ni Aunty bagi full set tayar free. Awak relax jap, ada 3 lagi free gift. Tunggu sampai habis. Untuk brake pad pula RM480 satu set. Untuk brake pad belakang pula satu set RM450 je. Jangan risau, kereta ni jimat minyak. Untuk 8 seater full tank kereta ni RM103 je. Kalau awak tungtung 8 orang, seorang baru RM36 je. Dan boleh pergi sampai 700 km tau. Tapi jangan lupalah isi minyak raya madani nanti. Jangan risau, Aunty tolong lagi bajet raya awak. Nak balik kampung, Aunty bagi awak touch and go free. Nak tunjuk kereta cantik kat saudara mara awak, Aunty bagi free detailing lagi untuk awak. Kalau rasa panas nak pergi raya sana sini, Aunty bagi free tinted lagi untuk awak. Jadi on tak on kereta raya awak Stepwagon tahun ni? Kalau on, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.